Nombor dua, dalam kita menyantuni tetamu Ramadan sudah 25 hari ini, pastikan pada diri kita ada satu perasaan yang disebut dengan al-khawfu war-raja'. Al-khawf maknanya rasa bimbang ataupun takut. Yang kedua, ar-raja'. Ar-raja' ini berharap. Al-khawfu war-raja'. Takut kok amalan kita sepanjang 25 hari Ramadan ini ada yang tak diterima Allah. Kurang ikhlasnya, kurang tepatnya dan sebagainya. Kena ada rasa takut. Al-khawf. Ar-raja' berharap. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita di bulan Ramadan. Kena ada perasaan al-khawfu war-raja'. Takut dan harap. Takut dan harap. Sebagaimana salafus soleh, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, salafus soleh, bila sebut salafus soleh, dia merujuk kepada satu kelompok golongan yang hidup 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun pertama setelah baginda wafat. Mereka itulah dikenali dengan golongan salafus salih. Mereka boleh jadi terdiri dalam golongan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, salafus salih, mereka ni santunan terhadap Ramadan selepas Ramadan berlalu ataupun semasa Ramadan masih ada. Mereka dia ada satu sifat namanya al-khawf, takut. Takut bimbang-bimbang amalan mereka di bulan Ramadan belum diterima Allah ataupun tak diterima Allah. Maka sebab itulah kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, mereka ni berdoa semasa Ramadan dan 5 bulan selepas Ramadan, totalnya 6 bulan lah. Ramadan sebulan dan 5 bulan selepas Ramadan dengan satu doa, Ya Allah terimalah amalan kami sepanjang Ramadan. Dia ada satu sifat itu. 6 bulan. Tak ada kita praktikkan, betul tak?